Baiklah, kita akan bersama-sama dengan tetamu seterusnya, yang mana tetamu ini merupakan penerima anugerah Guru Berwibawa Guru Bitara Bahasa. Jadi kita mempersilakan Cikgu Akilul Nazar Arba'in atau dikenali sebagai Cikgu Akil. Apa khabar Cikgu? Selamat datang. Khabar baik Nisa, terima kasih. Baik Cikgu, sekali lagi tahniah kita ucapkan di atas penganugerahan ini. Mungkin Cikgu boleh kongsikan apa perasaan Cikgu bagi menerima anugerah ini? Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nisa. Perasaan saya menerima anugerah ini ialah begitu terharu Nisa, kerana saya anggap ini adalah pemberian daripada Tuhan dan saya sangat bersyukur, dan anugerah ini sebenarnya merupakan pembakar semangat saya untuk mendidik anak bangsa dan memartabatkan bahasa. Baik, Cikgu, sebenarnya kan pada pendapat Cikgu sendiri, apa makna terbesar anugerah ini pada diri Cikgu secara peribadi? Baiklah, makna terbesar anugerah sendiri yang diberikan ini kepada saya bukan untuk diri saya, tetapi Nisa, untuk anak murid saya, terutamanya guru-guru dan ibu bapa yang banyak memberi sokongan dalam usaha saya untuk mendidik anak-anak mereka. Baik Cikgu, siapakah insan ataupun golongan ataupun komuniti yang menjadi inspirasi besar kepada Cikgu? Sudah tentunya insan yang banyak memberi inspirasi kepada saya sepanjang saya mendidik adalah ibu bapa saya sendiri. Kerana apa Nisa? Kerana ibu bapa merupakan insan atau guru yang terbaik sepanjang perjalanan kehidupan kita. Baik Cikgu, sepanjang Cikgu berkhidmat, apa antara cabaran terbesar yang mungkin Cikgu tak boleh lupa sehingga ke saat ini? Baiklah, cabaran terbesar sepanjang tempoh pendidikan ialah cabaran yang menerima pelbagai murid yang mempunyai latar belakang yang berbeza, dan bagaimana kita sebagai seorang guru untuk mendidik, membuatkan murid tersebut minat dalam sesuatu bidang yang mereka tidak minati, sama ada bidang akademik ataupun koakademik, sehingga mereka berjaya mencapai kejayaan yang mereka impikan. Baik Cikgu, pastinya ada prinsip ataupun ada perkara yang Cikgu amalkan dalam mendidik anak-anak Cikgu. Apakah prinsip yang mungkin Cikgu boleh kongsikan buat para penonton Didik TV? Baiklah, prinsip saya sangat mudah. Kita kena percaya kepada potensi dan bakat murid, dan jangan sesekali kita menidakkan hak pendidikan murid-murid kita. Baik Cikgu, sedikit pesanan mungkin ya untuk rakan-rakan para pendidik dan juga untuk anak-anak murid Cikgu yang sedang menonton kita di Didik TV. Baiklah, sedikit ucapan daripada saya kepada pendidik di luar sana. Kita mendidiklah dengan jiwa, bukan dengan hanya nama guru. Kerana setiap usaha kita, sekecil mana pun usaha kita, akan membuahkan hasil yang sangat baik. Dan kepada murid-murid, terima kasih kerana terus setia bersama guru anda, dan doakan guru anda diberikan kekuatan untuk terus mendidik anda hingga anda berjaya. Itu sahaja Nisa. Baik Cikgu, satu lagi soalan dari saya Cikgu. Mungkin Cikgu boleh kongsikan juga apakah harapan Cikgu kehadapannya. Di tahun ini Cikgu telah menerima anugerah. Mungkin apa lagi harapan dan juga apa yang Cikgu nak capai di tahun-tahun yang akan datang? Baiklah, harapan saya menganggap anugerah ini adalah sebagai pembakar semangat saya untuk saya terus maju dalam bidang pendidikan, mencari inovasi yang terkini dan membantu murid-murid di Malaysia ini untuk terus berjaya dan menjadi insan yang berguna pada satu hari nanti, Nisa. Baik, terima kasih Cikgu Akil selaku penerima anugerah Guru Berwibawa Guru Bitara Bahasa kerana bersama-sama kami. Semoga kita bertemu lagi Cikgu. Tahniah sekali lagi.